Okey, ni antara yang menarik kita jumpa. Cucuk udang tapi udang yang penuh ya. Semua ni satu 10 baht saja. Lebih kurang RM1.3 lah. Sawadika. Okey, sekarang kita berada di Satun, Thailand. Dan kalau tengok kat belakang ni ada banyak kedai-kedai gerai dibuka sepanjang bulan puasa. So hari ni kita nak terjah pergi bazar dekat Satun, dekat Masjid Mambang. Jom. Okey, kalau tengok kat sini pun ada lauk macam nasi campur. Ada daging, ikan. Kalau kat sana kan ayam masak kicap dia ketul-ketul cik. Yang ni kau dia bagi macam ayam makan dekat Kenny Rogers terus. Satu ni berapa? Coba. Macam lukis ke? In aja. เจ้านี้กุ้งล้วนๆนะจ๊ะไม่มีแป้ง กรอบนะจ๊ะที่รัก กรอบเลยมือนี่กรอบเลย ใช่แม่ค้าว่าแหมอยากมาขายเหมือนกันเลยลูกค้าก็แหมมาแม่ค้าว่าอร่อยก็อร่อยอย่าไปร้านนั้น เอาออกนะ Okey, ni antara yang menarik kita jumpa. Cucuk udang tapi udang yang penuh ya. Kita nak beli. Nampak crunchy ya. Dan bau dia pun aroma dia. Sungguhnya saya berpuasa. Okey, satu plastik ni 30 baht saja. Pak ini Okey. Macam mana nak letak? วันนี้เอากุ้งให้กา20ด้วยนะได้เว้ย Ni apa? Ini nasi pagung. Oh, nasi pagung.อันนี้เป็นกาแฟดริปแบบแบล็คคอฟฟี่อะค่ะ มีอันนี้ขั้วอ่อนค่อนกลาง อันนี้ไลท์มีเดียมดาร์กก็มีบูกันด้านี่ดาร์กลาเต้อินทผลัมนี่นะคะใช่อย่างเดียวเหรอคะเข้มเหรอถ้าอินทผลัมจะมีแบบนี้ด้วยนมชูค่ะนมอินทผลัมแล้วก็มีชิ้นอันนี้เข้มข้นใช่ค่ะใส่ถุง35 3 อย่างร้อย Macam latte lah satu. มัทฉะ Okay, so kita dah habis membeli dekat bazar area Masjid Mambang ni. Dan kita akan pergi ke satu lagi tempat
tempat iaitu Ray Chan Market. Kat situ ada tempat makan, dia ada jual-jual baju, makan semua ada. So kita ke sana pula. Okey. Okay, sekarang kita dekat Ray Chan Market, di mana kalau daripada bazar kat Pasir tadi, kita jalan kaki 2 minit je korang datang sini. Dan kalau kau tengok sini luas. Kat belakang ni banyak gerai-gerai buka untuk makanan. Ada makan, ada jual pakaian, ada juga bandel. Tapi banyak yang buka sekali yang makan lah sebab iftar, nak iftar, kita nak berbuka. Yang pastinya view dia kalau sunset sebenarnya cantik tau. Cuma kena tunggulah timing. Okay, so kita jalan dulu. Okay, salah satu benda yang dia suka dekat Ray Chan Market ni, korang tahu tak? Harga makanan dia sangat murah. Contohlah kau tengok ni, kau tengok. Roti ni dah lah besar, gebu. Lepas tu banyak pilihan. Semua ni satu RM4 saja. Lebih kurang RM1.3 lah. Boleh pilih, mana yang nak. Memang terliur ya. Itu 10. Bagi 10. Okey, Bazar Ramadan di Pekan Satun dan Ray Chan Market dah settle. So nanti kita terjah tempat lain pula. Stay tune!